Ada bayam. Suami Zara. Hai sobat semua, salam Jumaat. Suami Zara baru balik dari sekolah anak Zara. Dia ambil apa tuh? Perjumpaan ibu bapa. Zara tak nak pergi, memang suami Zara aja kalau ada perjumpaan ibu bapa, memang suami Zara akan pergi. Sedangkan dia singgah kedai cari bayam, nak masak sayur hari. Dia pun siap cakap, cikgu tanya mana ibu dia tak pernah datang pun. Zara kalau tu Mbak Zara nak masak kan. Masak nak settle kembali kat dapur. Suami Zara ada, memang suami Zara yang kena pergi. Dan nak settlekan dulu bayam. Ni banyak ni bayam. Tapi cari lain Zara tak ambil bayam ni. RM1.59. Banyak ni, boleh 2 kali masak. Bau goreng belacan pun sedap, tapi Zara nak masak sayur air. Makan kering-kering pula kalau tak ada sayur air lagi. Balik tu ada petola tu, sayang pula tak masak. Buat campur ni. Masak bening air. Tengah tu rebus daging sikit dia. Buat daging goreng kunyit. Daging goreng kunyit. Kita kedua sebentar tunggu tu air dia mengering, menyusut sikit. Sebelah ni Zara nak goreng ikan pula. Ya, mama kat sini. Kenapa? Mama masak. Habis tak? Habis kan? Letak situ je lah. Biar aja letak tu. Zara nak buat goreng ikan, daging goreng kunyit. Biar tak lah. Bagi air dia menyusut sikit lagi. Saya nak buat. Ni dah ikan goreng, ikan cermin. Ya Zara belanja dekat Right Grocer sebelum Zara belanja tu. Masak apa? Teka mama masak apa? Tak tahulah masak apa. Ikan Zara dah siap perap, gaul garam kunyit, cili blend sikit. Tunggu. Zara simple-simple masak hari ni, hari Jumaat, kena masak awal sikit. Suami Zara nak pergi setelah Jumaat, anak Zara Kak nak balik sekolah je. Ya. Mana Zara nak buat ni? Settlekan dulu ni sayur air. Bayam betul cantik ya. Hari tu dekat apa nama tu, dekat hari tu dah belanja sayur ulam kan. Ni buat sayur air. Sayur ulam Zara ada lagi. Mana lagi yang kecil sikit. Penduduk besar. Tuangkan minyak sikit dah, garam sikit ni. Garam Zara habis pula. Aduh. Kita campak je. Kunyit. Kunyit lagi sikit. Zara settlekan dulu ni. Bawang. Ujung ni buang. Ada kacang buncis. Zara beli bila entah tak masak-masak lagi. Cili padi. Ni. Guna sikit ya. Satu menu dah siap, daging goreng kunyit. Simple juga.
Oh, dah terletak dia. Suka nak Zara favorite dorang ni kalau ada daging-daging. Dan angkat kuali je. Angkat pun masak air, Sidip Zara dah tahu. Air dah tapi tak apa sangat. Pakai pipe. Mana bawang putih. Zara akan nampak je sebab semua Zara nak cepat. Masak asal boleh je. Ni tu tak masak. Tak masak-masak. Tak okey lagi tak Dia try dulu potong. Boleh masak lagi tak ni? Tak boleh masak bayam dia pun boleh nanti campur. Boleh lagi dah lembut. Boleh lagi. Buat campur-campur kan. Ikan Zara dah siap masak. Lagi seko. Bismillah. Bawang putih abang ikan bilis. Simpan. Dia tak masak. Sayur, bayam. Penuh dengan buah. Kita makan dulu. Buah mata kucing ni kita tunggu. Sayur Zara masak. Daging siap. Makan je. Ini saya beli hari tu. Udah lembek. Rasa garam. Garam dah habis, basuh dalamnya, tuang air. Simple aja lah menu Zara hari ini. Ikan pun dah siap. Ini sudah masak.
Ya, teman aja. Zara nak buat sambal belacan, jadi ini baru masuk makan apa nih tadi? Apa nih? Oh, belacan yang tak hancur. Zara pecahkan ke dalam nih. Belacan Zara di sini. Belacan Zara nak ambil timun dengan kacang botol. Mana timun Zara? Kacang botol nih. Ini kalau ada ulam nih baru sedap. Guna mak bekas ni dia. Ini ada basuh juga sebelum simpan tu, basuh sekali. Dah. Nak rasa raging? Tolong buka kipas mama nak. Ya Allah. Tengok keladi Zara sarapan tadi. Dia orang dah kenyang makan roti canai ni. Nasi goreng pun ada. Zara makan dulu. Zara tu sarapan dengan apa nama beneran? Sarapan dengan keladi je. Nanti Zara dah makan. Dia orang nak makan lambat. Dia orang makan lambat lah. Penting Zara makan dulu. Oh, Allahu Akbar. Keladi letak tepi dulu. Sambal belacan. Ini wajib. Ulam-ulam ni. Jemput makan. Allahu Akbar. Jemput makan tu kat sini. Zara makan dulu Zara pun dah lama tak mukbang. Zara kalau ulam memang nombor 1. Lagi. Apa Mak belum nak makan? Hah? Nak tak? Tak nak? Hah? Abang Mat tolong Mama, Abang Mat. Tolong tu ambilkan Mama sendok. Mana ambil sayur ni? Ambil satu yang tu tak apa ya, yang tu hitam. Makan nak? Kenyang lagi ya? Ya. Ini macam gini pun dah.
Kalau tak ada ulam timunnya pun dah sedap. Kan? Jarang suka timun Jepun. Mangup dia. Ini aja dia. Okey, kau. Yang tu keladi ya, Kakak? Keladi. Ada nak bagi aku masuk keladi. Baik tadi. Tarik tolong tukar pintu tu. Cepat kau kena tinggal. Bye bye. Pagar tolak je pagar. Pagar tolak je.